Warga emas sekalian, setiap malam anda tidur tanpa mengambil makanan yang betul, otot anda sedang hilang secara senyap-senyap. Bukan sedikit tetapi cukup untuk mengubah cara anda berjalan berdiri dan menjalani kehidupan. Kajian menunjukkan bahawa orang dewasa berumur lebih 60 tahun kehilangan sehingga 8% jisim otot mereka setiap dekad. Dan kebanyakan penyusutan itu tidak berlaku pada waktu siang. Ia berlaku semasa anda tidur. Satu kajian ulasan setara daripada Journal of Clinical Nutrition mengesahkan bahawa selepas usia 60 tahun, otot anda bukan sahaja menua, ia seolah-olah meruap, terutamanya semasa tempoh berpuasa yang panjang seperti waktu rehat semalaman. Dan inilah kebenaran yang menakutkan. Menjelang anda selesai menonton video ini, otot anda telah pun berkurangan sebanyak 0.2%. Melainkan anda bertindak sekarang, tetapi penyelesaiannya bukanlah pil serbuk atau keajaiban semalaman. Ia adalah makanan sebenar yang boleh anda makan sebelum tidur untuk mencetuskan pembaikan otot dan menghentikan kehilangan otot berkaitan usia serta-merta. Dan hari ini kami akan mendedahkan 8 makanan teratas yang disenaraikan dari yang paling kurang berkesan kepada yang paling berkuasa. Makanan nombor 1 dalam senarai kami, satu kajian mengejutkan pada tahun 2024 mendapati ia meningkatkan sintesis protein otot semalaman sebanyak 22%. Walaupun tanpa bersenam, namun 9% warga emas tidak tahu pun akan kewujudannya. Berapakah umur anda, dari mana anda menonton dan bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini? Beritahu kami di ruangan komen di bawah. Dan pastikan anda menonton sehingga akhir kerana makanan nombor 1 mungkin merupakan senjata yang paling dipandang rendah untuk menghentikan kehilangan otot berkaitan usia. Dan jika anda berumur lebih 60 tahun, ia boleh mengubah betapa kuatnya anda rasa dalam masa seminggu sahaja. Nombor 8, susu suam dengan kunyit. Susu suam sebelum tidur adalah lebih daripada sekadar tradisi yang menenangkan. Ia adalah minuman penyelamat otot apabila disediakan dengan cara yang betul. Susu mengandungi protein, kasein, kalsium dan triptofan yang kesemuanya menyokong pemulihan otot semalaman dan tidur yang lebih nyenyak. Tetapi apabila anda menambah kunyit, manfaatnya menjadi lebih hebat. Kunyit mengandungi kurkumin sebatian yang secara dramatik mengurangkan keradangan dan penyusutan otot. Satu kajian pada tahun 2022 dalam Nutritional Neuroscience mendapati bahawa warga emas yang minum minuman kaya protein sebelum tidur mengalami peningkatan 32% dalam sintesis protein otot semalaman apabila kurkumin. Ditambah, mereka juga mengalami kurang kekakuan dan kesakitan sendi pada waktu pagi. Untuk menyediakannya, panaskan satu cawan susu sebaik-baiknya susu lembu organik untuk penghadaman yang lebih baik dan kacau masuk suku sudut teh serbuk kunyit dengan secubit lada hitam untuk penyerapan. Anda boleh memaniskannya dengan setitik madu tetapi pastikan ia minimal untuk mengelakkan lonjakan gula. Minum perlahan-lahan kira-kira 30 minit sebelum tidur. Jika anda tidak toleran laktosa, pilih susu badam atau oat yang diperkaya dengan protein dan kalsium tambahan. Namun, produk Tenusu sebenar terbukti mempunyai kesan terkuat dalam memelihara otot semalaman. Minuman keemasan ini bukan sahaja menyuburkan badan anda, ia menyediakan hormon anda, menenangkan sistem saraf dan menghantar blok binaan yang diperlukan oleh otot anda untuk pembaikan. Bagi warga emas yang bergelut dengan kesakitan, masalah tidur atau sakit sendi, ritual ini mungkin secara senyap-senyap akan menjadi tabiat pemulihan waktu tidur baharu anda. Nombor 7, mentega badam. Mentega badam mungkin kelihatan seperti snack, tetapi di dalam sapuan berkrim ini terdapat gabungan penyelamat otot, iaitu protein, magnesium dan lemak sihat. Semuanya direka untuk membantu anda tidur lebih nyenyak dan pulih dengan lebih baik. Apa yang membuatkan mentega badam unik adalah pembebasan tenaganya yang perlahan. Tidak seperti snack bergula yang melonjakkan gula darah anda. Mentega badam memberikan badan anda bahan api yang tahan lama sepanjang malam. Dalam satu kajian pada tahun 2020 dalam jurnal Nutrients, orang dewasa yang lebih tua yang mengambil lemak berasaskan badam sebelum tidur menunjukkan peningkatan 17% dalam pengekalan nitrogen semalaman, penanda kritikal untuk pemeliharaan otot. Mereka juga mempunyai tahap kortisol yang lebih rendah, iaitu hormon stres yang memecahkan otot semasa anda tidur. Untuk mendapatkan manfaatnya, makan satu sudu besar mentega badam asli kira-kira 30 minit sebelum tidur. Sapukannya pada sekeping roti bijirin penuh atau makan begitu sahaja. Elakkan versi yang diproses dengan gula atau minyak tambahan. Pilih yang terpisah secara semula jadi di dalam balang. Berkat kandungan magnesiumnya, mentega badam juga membantu menenangkan saraf dan merehatkan otot yang berkedut, menjadikannya pilihan yang bagus untuk warga emas yang mengalami sindrom kaki resah atau corak tidur yang ringan.
Dan kerana ia mengenyangkan, ia menghalang rasa lapar pada waktu malam yang boleh membangunkan anda dan mengganggu kitaran pemulihan anda. Ia mungkin nampak mudah, tetapi satu sudu ini sebelum tidur boleh membuat perbezaan besar pada betapa kuatnya anda rasa pada keesokan harinya. Nombor 6, keju cottage. Keju cottage mungkin kedengaran kuno, tetapi bagi warga emas yang cuba memelihara otot semalaman, ia adalah sumber kuasa yang senyap. Apa yang menjadikannya istimewa ialah kasein protein yang lambat hadam yang melepaskan asid amino secara beransur-ansur selama 6 hingga 8 jam. Ini penting kerana semasa tidur badan anda memasuki keadaan katabolik di mana penyusutan otot dipercepatkan. Keju cottage pada dasarnya menampal kebocoran itu membekalkan aliran bahan api pemulihan yang stabil semasa anda berehat. Satu kajian yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition mendapati bahawa warga emas yang mengambil 30 gram protein kasein sebelum tidur menyaksikan peningkatan 31% dalam selasan dalam sintesis protein otot semalaman berbanding mereka yang tidak makan apa-apa. Itu bukan sekadar perlindungan, ia adalah kemajuan. Untuk hasil terbaik, makan setengah cawan keju cottage rendah lemak tanpa perisa 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Tambah beberapa hirisan pisang atau serbuk kayu manis jika anda perlukan perisa. Gula semula jadi tidak akan melonjakkan gula darah anda dan kalian membantu dengan kelonggaran otot. Setengah warga emas bahkan melaporkan kualiti tidur yang lebih baik berkat triptofan asid amino semula jadi yang menenangkan otak. Jika anda sering bangun dengan rasa kaku, sakit atau lebih perlahan daripada biasa makanan yang dilupakan ini, mungkin langkah pertama anda kembali kepada kekuatan. Nombor 5, telur rebus. Telur rebus adalah padat, bersih dan dipenuhi dengan semua yang diperlukan oleh otot anda yang menua, terutamanya sebelum tidur. Setiap biji telur membekalkan kira-kira 6 gram protein lengkap bersama dengan asid amino utama yang dipanggil leucina yang menghidupkan suis pembinaan otot. Apa yang membuatkan makanan ini begitu berkesan pada waktu malam adalah bioavailability-nya. Badan anda menyerapnya dengan cekap walaupun penghadaman anda telah menjadi perlahan dengan usia. Malah satu kajian pada tahun 2021 dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahawa warga emas yang makan telur penuh sebelum tidur memelihara 19% lebih jisim otot selama 12 minggu berbanding mereka yang tidak. Kajian yang sama mendapati peningkatan tahap IGF, satu hormon yang penting untuk pembaikan tisu dan pemulihan otot. Ini diterjemahkan kepada kurang kesakitan pada waktu pagi, peningkatan kekuatan dari semasa ke semasa dan perbezaan yang ketara dalam perasaan anda semasa bangun dari katil. Sukatan yang ideal adalah 1 atau 2 biji telur kira-kira 30 minit sebelum waktu tidur. Taburkan sedikit serbuk kunyit dan lada hitam untuk manfaat anti radang tambahan. Dan jika anda memerlukan sedikit lagi bahan api, sepotong avokado boleh memberikan lemak sihat tanpa mengganggu rehat anda. Masa anda makan sama pentingnya dengan apa yang anda makan. Dan telur rebus memberikan badan anda nutrien yang bersih dan berkuasa yang diperlukannya tepat pada masa yang paling penting. Nombor 4, tuna dan minyak zaitun. Tuna mungkin kelihatan seperti makanan tengah hari, tetapi apabila digandingkan dengan minyak zaitun, ia menjadi senjata pelindung otot pada waktu malam. Gabungan ini bukan sahaja membekalkan protein tanpa lemak, tetapi juga asid lemak omega. 3 kedua-duanya penting untuk membina otot dan mengurangkan keradangan. Satu kajian pada tahun 2020 dari American Journal of Clinical Nutrition mendapati bahawa orang dewasa yang lebih tua yang mengambil makanan kaya protein dan omega 3 sebelum tidur seperti tuna dan minyak zaitun mempunyai lonjakan 34% lebih besar dalam sintesis protein otot semalaman. Apa yang membuatkan minyak zaitun istimewa adalah bagaimana ia melambatkan penghadaman secukupnya untuk melepaskan asid amino secara beransur-ansur. Ia juga membantu badan anda menyerap vitamin larut lemak seperti vitamin D yang penting untuk kekuatan kesihatan tulang dan pemulihan otot. Sebelum tidur, ambil separuh tin tuna dalam minyak zaitun dan makan begitu sahaja atau dengan biskut bijirin penuh. Sedikit perahan lemon atau garam laut boleh menambah rasa tanpa menyebabkan ketidakselesaan. Elakkan mayonis atau sos pekat. Ia melambatkan penghadaman dengan cara yang salah. Tuna juga merupakan salah satu sumber leucina terbaik yang menjadi semakin perlu apabila anda meningkat usia. Tanpa jumlah yang mencukupi, otot anda tidak mendapat isyarat untuk membesar, tetapi tuna memberikan isyarat itu dan memastikan ia aktif selama berjam-jam. Nombor 3, yogurt Greek. Yogurt Greek mungkin kelihatan biasa, tetapi ia adalah alat pemulihan waktu tidur yang disokong secara saintifik.
Ia pekat kaya dengan protein kasein dan menyediakan titisan asid amino yang stabil sehingga 7 jam selepas anda memakannya. Dalam satu percubaan klinikal yang diterbitkan dalam Frontiers in Nutrition, orang dewasa yang lebih tua yang makan yogurt Greek berprotein tinggi sebelum tidur menunjukkan peningkatan 26% dalam sintesis protein otot dan juga output tenaga yang lebih baik pada keesokan harinya, berkat prestasi mitokondria yang lebih baik dalam tisu otot mereka. Untuk mendapat manfaat, ambil setengah cawan yogurt Greek tanpa perisa 30 hingga 45 minit sebelum tidur. Elakkan versi yang manis, gula boleh mengganggu pemulihan. Jika anda perlukan, perisa campurkan serbuk kayu manis atau beberapa biji beri. Tambah 1 sudutai biji chia untuk omega 3 dan serat tambahan. Yogurt Greek juga membekalkan kalsium mineral penting untuk pengecutan otot dan isyarat saraf. Dan jangan pandang rendah pada probiotik. Kesihatan usus berkait langsung dengan sejauh mana otot anda menyerap dan menggunakan protein. Jika anda mendapati ini membantu setakat ini, pastikan anda menekan butang suka dan melanggan saluran kembara sihatku. Kami berkongsi petua kesihatan berasaskan sains khusus untuk warga emas yang ingin kekal kuat, berdikari dan bertenaga selepas umur 60 tahun. Dan beritahu kami di ruangan komen makanan mana yang telah anda cuba atau rancang untuk cuba malam ini. Sekarang mari kita teruskan kerana makanan nombor 1 mungkin yang paling berkuasa sekali. Nombor 2, jus ceri masam. Jus ceri masam mungkin kelihatan seperti satu lagi trend kesihatan, tetapi bagi warga emas ia adalah salah satu minuman semula jadi yang paling berkesan untuk meningkatkan pembaikan otot, mengurangkan kesakitan dan meningkatkan kualiti tidur. Rahsianya terletak pada antosianin, antioksidan kuat yang mengurangkan tekanan oksidatif dan membantu membaiki tisu otot yang rosak. Apabila kita menua, badan kita bergelut untuk membersihkan sisa selular. Kerosakan itu terkumpul semalaman menjadikan otot lemah dan meradang menjelang pagi. Jus ceri masam menghentikan kitaran itu. Satu kajian pada tahun 2019 dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition mendapati bahawa orang dewasa berumur lebih 50 tahun yang minum jus ceri masam sebelum tidur mengalami sehingga 33% kurang kesakitan dan peningkatan 15% dalam kecekapan tidur berbanding mereka yang tidak. Jus ini juga mengandungi melatonin yang menggalakkan tidur nyenyak waktu di mana kebanyakan pemulihan otot berlaku. Untuk hasil terbaik, minum 4 hingga 6 ounce kira-kira 120,000 180 ml 1 patus jus ceri masam kira-kira 30 hingga 45 minit sebelum tidur. Elakkan campuran atau versi yang manis. Anda mahukan ceri masam tulen tanpa gula tambahan. Jika rasanya terlalu masam, cairkan dengan air atau peras sedikit lemon. Jus ini bukan sahaja membantu anda tidur. Ia secara aktif membaiki otot anda, menyokong kesihatan sendi dan menurunkan tahap kortisol yang boleh merosakkan kekuatan anda. Ia adalah salah satu daripada beberapa remedi semula jadi yang berfungsi pada kualiti tidur dan fungsi otot anda pada masa yang sama. Nombor 1, minuman protein whey. Mendahului senarai kami adalah satu makanan yang disokong oleh lebih banyak penyelidikan berbanding yang lain untuk menghentikan kehilangan otot selepas umur 60 tahun. Minuman protein whey berkualiti tinggi. Protein whey cepat diserap padat dengan asid amino penting dan syarat dengan leucina Swiss utama yang memberitahu badan anda untuk membina otot. Apabila kita menua badan kita menjadi rintang terhadap dos protein yang lebih kecil, keadaan yang dipanggil rintangan anabolik ini menjadikannya lebih sukar untuk mengekalkan kekuatan walaupun anda makan secukupnya. Protein whey menembusi rintangan itu dan mencetuskan pemulihan semalaman walaupun anda tidak mengangkat berat. Satu percubaan klinikal pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menguji 40 gram minuman protein whey sebelum tidur pada warga emas berumur lebih 65 tahun. Hasilnya menakjubkan. Lonjakan 22% dalam sintesis protein otot semalaman, pengurangan penyusutan otot dan hasil kekuatan dan keseimbangan yang lebih baik dalam masa beberapa minggu sahaja. Untuk mendapatkan manfaat maksimum, campurkan 1 skop whey isolate dengan air atau susu badam tanpa gula 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Elakkan campuran dengan gula tambahan atau penambah berat badan. Ini boleh mengganggu tidur. Untuk minuman yang lebih pekat, tambah separuh biji pisang atau sesudu mentega badam. Pilih whey isolate jika anda sensitif terhadap laktosa. Dan jika penghadaman menjadi masalah, pilih whey terhidrolisis. Bentuk-bentuk ini lebih mudah diterima oleh perut tetapi masih memberikan impak penyelamat otot yang sama. Minuman ringkas ini bukan sahaja memberi makan kepada badan anda. Ia menyediakan hormon anda, melindungi tisu anda dan memberi anda peluang sebenar untuk bangun dengan lebih kuat bukan lebih lemah.
Bagi mana-mana warga emas yang serius untuk mengekalkan kekuatan keseimbangan dan mobiliti mereka ini adalah satu alat yang tidak boleh dilepaskan. Jadi sekarang anda tahu kebenarannya. Otot anda bukan saja pudar pada waktu siang. Ia hilang secara senyap-senyap pada waktu malam. Tetapi berita baiknya ialah setiap satu makanan sebelum tidur ini adalah alat yang disokong oleh sains yang membantu badan anda pulih, memelihara kekuatan dan melindungi kebebasan anda bermula malam ini. Sama ada sesudu mentega badam, segelas susu suam atau minuman protein ringkas, apa yang anda berikan kepada badan anda sebelum tidur membentuk betapa kuatnya perasaan anda apabila anda bangun. Beritahu kami di ruangan komen makanan mana yang akan anda cuba malam ini. Dan jika anda mahukan lebih banyak petua kesihatan berasaskan sains yang dibuat khusus untuk warga emas, pastikan anda melanggan saluran Kembara Sihatku. Tekan butang suka dan hidupkan notifikasi. Anda tidak terlalu tua untuk menjadi lebih kuat. Langsung tidak. Mari kita bina semula kekuatan anda satu malam pada satu masa. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau ingin berkongsi pengalaman anda sendiri, tinggalkannya di bawah. Kami membaca setiap komen. Terima kasih kerana menonton dan jumpa anda dalam video seterusnya.